Mak. Apa? Ibu pergi ambil kerusi. Oh, dia waktu patah. Apa dia? Dia ambil kerusi operation. Kena kata operate. Habis jatuh. Jatuh lah. Alamak, okey tak? Kalau gelak tak boleh ke pupuk. Nenek gelak dengan mama ada di dalam. Dia sedap dalam tu. Bagi tahu mak, Mika dah tak ada. Tu ada tanah tu. Tak sini kat sini. Kita ikut nenek. Kan jadi Ni kenapa ya? masa dekat rumah flat. Nenek yang bagi dia daging sebab semua sibuk pun. Oh. Dah, abang ambil. Tak mau tabur. Boleh bangun tak? Alah, seram lah tu. Ush, jaga tu, jaga. Aduh, jangan terpijak. Dia buang. Ha. Ambilkan dia. Ambilkan bagi mama ambilkan. Tidak, nenek dah pergi haji baru dia buat sendiri. Sekarang ni tak boleh. Batu sungai. Ha. Tak, ni. Kalau nak batu-batu kan. Berat tak? Kakak ambil. Kalau nak batu-batu kan, kalau kebetulan kalau kita balik Perak ambil plastik, nanti pergi sungai ambil. Itu tempat public. Tak ada lah. Saya takut benda-benda ni. Tak ada lah. Jipik je dulu. Yelah, dekat sungai kot. Habis kau ingat apa kakak ingat batu ni sendiri dia orang buat dah. Semua dia ambil kat sungai. Dia ambil dekat sungai. Yelah, dia mana ada? Batu ni mana boleh buat? Ah? Siapa? Ni? Tengah? Azam. Ha. Macam muka Syam lah. Mata tak sepet. Kan ada gambar dia. Gambar Syam masa kecil kat sini kan? Ha. Ya. Ada? Muka degil lah. Terkejut sebab panas. Dah suasana hutan ni sejuk. Dia bukan air. Laut. Ni apa? Air swimming pool. Swimming pool tu kalau dekat panas kau terjun memang badan stres. Ini Sam. Ini Sam. Awak ni ratu. Patutnya Aku kampung kau nak. Tenang seorang. Itu jangan tinggal tak makan.
Sudah. Ini kita orang bandar. Raya di kampung. Hari ni semua beraya di kampung. Ya, bawa budak-budak ni balik. Ni. Ayu. Adik pergi, Dik. Jom. Jom. Adik, kakak. Yalah. Angsa. Bagi Aman lah. Aman settle. Ayu. Ni dia nak. Dia jangan angsa. Jangan angsa. Kakak mana tak letak? Dia tak nak. Aneh. Ingatkan tu menantu ni. Kau tengok ikan di dalam. Dia letak ni. Jom ni. Wak. Jom. Ini yang daripada yang jambatan tu kan? Uish. Yelah dulu kita rasa macam pernah pergilah. Dulu dalam. Sekarang dah dapat air besar dah ada. Cuma boleh. Angkat video ni. Bersih ke sungai ni ke? Mestilah. Kalau dia kotor kalau air bahan. Tak ada orang berak ke, Man? Oh, ini air berjalan lah. Jalan. Tapi antara 7 jenis air suci kan, Man? Air sungai. Masuk air mutlak ya, Man? Mestilah. Bebas ni. Pasal Adik, ada lampu tak? Ada lampu kat jembatan. Oh, kakak. Dapat duduk sini lah, rumah kampung tapi tak ada orang. Baru trail. Mana mak rumah dia? Mana ni, Pak? Oh. Memang kita orang ambil kereta untuk orang tak payah nak patah. Tunggu kat rumah tu hati kita orang. Minta isi air. Sedap. Ni dulu kedai Lia. Dia lihat siapa? Ni kedai Lia, yang tepi ni kedai Cik Bodin. Kedai runcit dulu, kedai runcit. Ni betul lah rumah dia kita pernah pergi. Yang dia bagi durian dulu. jangan jadi tu. Dia masuk dulu. Ni kedai Lia kan? Jaga mak, nanti dia keluar je.
Ah. Ah, itu. Ke mana sejuk? Sejuk mo. Tapi mak kadang-kadang lupa. Terima kasih banyak. Okey. Terima kasih banyak. Okey. Jom kita pergi. Aku tak tahu aku ikut kau. Kita pergi sana. Lepas tu patah balik pergi yang pada Rengas tu, Farida tu. Lepas tu baru kita fikir nak pergi mana. Lepas tu kalau kau rasa nak jalan-jalan dekat Kuala, pergi cari kedai minum, ada kafe ke, okey. Oh ni. Lain asli. Lain. Hah? Lain dulu ibu. Ini uban si Uwi. Dia ni ada mak di sebelah lain tu. Lain kat sini. Perut boleh berak. Mana? Jaga pacat. Mana nak pergi sana ke? Kakak, kau nak go studio pergi? Siapa yang nak kena ambil gambar? Oh, shit. Kakak, jom. Memang panas. Jom. Boleh tak kau dulu? Satu, dua. Sekejap. Okey.
kat situ kakak kat depan ni lah. Vision apa? Ni dah nampak. Kenapa? Tak gambar dengan papa. Mama dengan papa. Dah. Mak, jom ambil gambar jom. Sini. Sini.